Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Salam sejahtera. Semua sihat ke? Cuba tengok corak pada baju cikgu ni. Cantik tak? Pada corak baju cikgu ni ada gabungan motif bunga, daun serta titik-titik halus yang sangat cantik. Siapa tahu ini corak apa? Ya, betul. Inilah corak batik. Siapa suka corak batik ni? Jadi, untuk kelas kita pada hari ini, kita akan buat corak batik sama-sama. Tapi sebelum kita pergi ke aktiviti seterusnya, kita tengok dulu 3 bahasa seni yang terlibat untuk menghasilkan batik lukis ini. Baiklah, kita tengok dulu apa yang ada dalam corak batik cikgu ni. Kita ada yang pertama garisan, kemudian warna dan seterusnya adalah rupa. Yang pertama adalah garisan. Untuk hasilkan corak batik ini, kita gunakan garisan melengkung, garisan beralun dan bermacam lagi garisan yang akan menghasilkan corak yang cantik. Seterusnya adalah warna. Untuk menghasilkan corak batik ni, kita kena gunakan warna yang terang supaya corak tu nampak lagi cantik. Yang terakhir adalah rupa. Rupa inilah yang akan menghasilkan motif seperti bunga dan daun. Contohnya pada baju cikgu ni. Rupalah yang akan menjadi penegasan untuk corak batik kita. Sebelum kita hasilkan karya batik kita tengok dulu bahan dan alat apa yang sesuai untuk kita hasilkan corak batik lukis ini. Kita boleh gunakan marker, kertas, pensel, krayon atau oil pastel, lilin batang dan juga warna air berserta berus. Baiklah, semua dah ready kan? Jom kita mula menghasilkan corak batik kita. Yang pertama, kita lukiskan dulu motif flora yang kita pilih pada kertas yang telah disediakan menggunakan pensel. Kemudian, setelah selesai, kita ambil pula lilin batang atau oil pastel atau krayon, lalu tekapkan pada motif yang telah kita lukiskan tadi. Cikgu nak tanya, siapa tahu kita gunakan teknik apa dalam warna? Ya, betul. Teknik yang kita gunakan adalah teknik resis. Pandai semua. Teknik resis ni ialah teknik yang menggunakan bahan macam lilin, krayon atau oil pastel untuk menghalang warna daripada meresap pada bahagian tertentu. Baiklah, murid boleh melihat tutorial video yang telah cikgu sediakan untuk melihat macam mana kita nak mewarna batik supaya batik tu nampak lebih menarik. Ingat, murid perlu pastikan ketika mewarna ada ton cerah dan ton gelap supaya corak batik nampak lebih menarik. Sekiranya ada yang tak nak menggunakan berus, kita juga boleh menggunakan span untuk menggantikan berus bagi mewarna batik. Pastikan murid menggunakan warna yang kontra ketika mewarna batik. Ingat ya semua, sebelum awak mewarna, pastikan awak memakai apron atau sebarang alat supaya baju awak tak terkena cat. Pastikan awak perlu mewarna cantik-cantik. Inilah contoh corak batik lukis yang kita akan hasilkan. Cantik kan? Pun senang nak buat. Cikgu pasti semua orang boleh buat lagi cantik daripada yang cikgu hasilkan. Ini pula contoh yang kita gunakan teknik ton warna ketika mewarna. Baiklah, cikgu rasa semua dah faham. Sekiranya ada apa-apa soalan atau bantuan, sila angkat tangan. Selamat berjaya semua. Bye.